Aku coretkan di sini tentang pengalaman aku bersihir di tempat kerja yang selama ni aku hanya dengar dalam cerita di televisyen atau melalui bacaan. Belajar dari kisah hidup dengan hikmah. Sihir, privacy is power. Assalamualaikum. Aku seorang Muslimah berusia 30-an, berkelulusan master dalam bidang kejuruteraan dan bekerja sebagai seorang guru dan tutor buat masa ni. Aku coretkan di sini tentang pengalaman aku disihir di tempat kerja yang selama ni aku hanya dengar dalam cerita di televisyen atau melalui bacaan. Tak pernah aku terbayang perbuatan sihir-menyihir ni akan menimpa aku kerana aku bekerja di sebuah sekolah tahfiz. Aku dilahirkan kurang pandai, tapi atas ihsan Allah dan izinnya, aku dapat berada di tempat aku yang sekarang ni. Aku berperanan sebagai guru akademik di situ dengan option bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Dan sudah terlatih mengurus sistem pangkalan data murid dari tahun 2018. Aku berkhidmat di sekolah itu dari tahun 2017 dan bakal meletakkan jawatan pada Disember 2025. Aku terangkan sedikit latar belakang sekolah ni. Sekolah ini ada tahfiz dan akademik. Cuma tahfiznya 80% dan akademiknya 20%. Dan disebabkan proportion tumpuan pembelajaran yang begitu, sekolah ni agak kurang menitik beratkan pencapaian akademik. Selain itu, di sini korang akan dapat melihat apa yang dikatakan sebagai don't judge a book by its cover. Sekolah tahfiz tetapi tidak lekang dari budaya mencari kesalahan orang lain. Budaya berdengki, gila kuasa dan mengaibkan serta menjatuhkan orang lain. Selama 7 tahun ni, aku boleh hadapi lagi dan banyak aku bersabar di atas segala kebiadaban dan penghinaan. Tetapi masuk tahun 2025 ni, bila dah melibatkan sihir segala bagai, aku memang tak boleh terima sebab dah melibatkan keselamatan dan kesihatan aku. Aku ni sebenarnya seorang tutor both physical and online. Aku memang peminat akademik dan jenis suka meneroka ilmu baru. PMR aku 9A dan SPM aku 9A. Degree dan master juga, Alhamdulillah. Dengan reputable result kurniaan Allah ni, aku agak mudah untuk dapat pelbagai job tuition di bawah multiple subjek seperti kimia, biology, maths dan lain-lain. Aku memang kaki tuition dan kalau korang panggil aku hantu tuition pun, aku tak marah. Balik dari sekolah, petang sampai malam aku akan jalankan kelas tuition untuk student aku. Aku akan berhenti untuk solat dan mengaji Al-Quran. Dan hasilnya, korang, aku mampu meraih RM2,000 dan ke atas dari tuition sahaja. Kadang tu kalau musim cuti sekolah, RM3,000. Dan kalau aku jatuh sakit dalam RM1,000 lebih macam tu. Campur gaji sekolah adalah dalam 3,000 ke 5,000 total income aku sebulan. Aku seronok sebab ilmu dapat, duit pun dapat untuk bantu keluarga. Aku bukan apa. Bila kita ada ilmu tu, apa-apa kejadian, student tanya ke, apa-apa situasi seperti ujian akademik, guru ke, debat ke, ada pemantauan ke, kita lepas menyelamatkan diri. Maksud aku, menyelamatkan diri dari kelihatan bodoh sebagai seorang guru. Alright, sudah dari side aku untuk korang kenal dan faham aku. Aku ni selurus-lurus umat. Aku percaya yang orang ni mungkin tanya je dan tak ada niat apa pun. Aku pun bagi tahulah seperti yang aku story di atas kat korang. Aku mula perasan setelah beberapa lama ada beberapa orang guru muslimat yang mula mencari pasal dengan aku. Aku nak nukilkan, takut panjang sangat cerita ni, tapi memang annoyed gila. Macam bully secara verbal punya. Ada yang tak sedar diri. Kelulusan pengajian agama ada hati nak mencabar aku dalam aspek sains dan matematik tadi. Aku ni bukanlah nak menghina. Kau takkan mengambil pengajian agama tu kalau kau tak perform di dalam sains. Tak payahlah kau nak menipu konon kau cinta Al-Quran bagai. Kalau kau cinta Al-Quran, kau takkan mencari pasal dengan aku sebab ada je ayat Al-Quran yang mengajar kita untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan aku ni guru kelas yang muridnya semua lelaki. Makin hari, aku jadi makin hilang sabar dengan perangai anak-anak yang melasak. Sampai satu tahap, aku mula pukul murid kelas aku. Dan aku mula melalaikan solat. Balik sekolah, terus jalankan tuition. Pukul 10 malam. Habis tuition, baru aku qada segala solat asar, maghrib dan isyak. Keluarga mula pelik dengan aku sebab aku selama ni bukan macam tu. Apa terjadi, aku akan utamakan solat dulu biasanya. Apabila keluarga dapat tahu aku memukul murid di sekolah, keluarga sangat marah dan menegur aku sebab takut parents murid ambil tindakan ke atas aku. Aku jadi baran dan tidak bertegur sapa dengan keluarga. Keluarga terus bertindak dan menghubungi pengamal perubatan Islam. Kepercayaan keluarga kami yang sudah seperti adik-beradik seperti ayahku, Pak Cik Mat.
Pak Cik Mat mengatakan bahawa aku telah disihir dan sihir itu datang daripada sekolah tu. Bahkan terdapat beberapa kumpulan yang membenci aku di sekolah serta mengharapkan aku berhenti bekerja di situ. Yang menyihir aku ni menurut beliau lagi, ada lelaki dan ada perempuan. Yang lelaki tu di depan aku sangat baik. Di belakang aku mengata aku. Keluarga aku berhipotesis. Kemungkinan besar laki bini. Sebab kenapa seorang lelaki dan seorang perempuan nak pergi jumpa bomoh sesama kalau diorang bukan suami isteri, kan? Pak Cik Mat pun mula mengubati aku dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sedikit demi sedikit, hijab aku dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mula nampak wajah-wajah sebenar orang di sekolah. Ternyata, apa yang Pak Cik Mat cakap semuanya betul. Aku mula nampak kumpulan-kumpulan yang membenci aku di sekolah. Sekolah yang sudah 7 tahun aku berkhidmat, yang aku pandang sebagai rumah nombor 2 aku, mula nampak menyeramkan di mata aku. Keluarga telah menasihatkan aku untuk meletakkan jawatan sebab takut sihir yang lebih kuat menimpa aku. Kalau sampai dah jatuh sakit, jadi gila, macam mana aku nak tanggung keluarga, kan? Aku pun hantar surat resign dan salah seorang dari ustaz yang berempat tu menunjukkan tanda gembira apabila tahu aku nak resign. Dan ada lagi yang menunjukkan tanda gembira apabila tahu aku akan meletakkan jawatan. Memang tak salah lah, Pak Cik Mat. Aku mula mengasingkan diri sebab takut dan aku mula rasa menyampah ke sekolah tu. Rasa berat je kaki nak ke sekolah tu, kena menghadap muka orang-orang yang aku benci. Yang menjadikan aku benci tu sebab aku tak pernah pun kacau hidup diorang. Aku jalankan tuition, itu atas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyibuk dalam kehidupan aku tu dah kenapa? Aku punya sukalah nak makan apa setiap hari. Bukan aku minta duit kau pun. Namun keluarga aku berkata perkara ni terjadi bukan semata-mata kerana tuition sahaja. Keluarga mendakwa kerana kepakaran aku dalam pengurusan sistem sekolah. Kononnya aku ni boleh merampas jawatan tinggi lah. Aduhai, ingat aku kebuluh ke nak menjadi GPK, mudirah tu semua? Sooner or later cukuplah 5 bulan terakhir aku di sekolah tu. Hari terakhir aku di sekolah itu ialah pada hari lahir aku sendiri. Maha besar Allah yang memerdekakan aku dari tempat di mana terdapat musuh-musuh aku yang terdiri daripada para pedengki yang bodoh. Selepas berhenti, aku rasa tenang dan selamat sangat. Aku akan teruskan dengan tuition aku dan akan sambung belajar ke peringkat PhD seperti yang aku impikan selama ni. Pengajaran daripada cerita ni ialah, pertama, jangan sesekali kau tolong tunjukkan orang cara buat kerja di tempat kerja. Biar orang tu buat sendiri walaupun dia mungkin akan dimaki oleh bos. Sebab sekali kau tunjuk, dia akan tahu yang kau tahu atau berkemahiran dalam melaksanakan kerja tu. Kedua, jangan sesekali kau percayakan sesiapa pun dengan beritahu apa-apa dari kehidupan kau, terutama sudut pencapaian kau. Kesilapan aku adalah aku mendedahkan income tuition aku. Patutnya aku cakap RM500 sebulan. Ketiga, jagalah amal ibadat dan jangan mengutamakan hawa nafsu mencari duit semata-mata. Keempat, janganlah hidup dalam dunia sendiri je. Pekelah dengan persekitaran. Benarlah pepatah Inggeris. Privacy is power. If people don't know about it, people cannot destroy it. Sekian dari aku, Hantu Tuition. Ini